Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MODYN. Ya, seperti biasalah sedikit mereka banyak sama kita lepas kita kongsi rezeki tu barulah barakah kan. Apa khabar rakan-rakan mak daripada sama-sama ke Merokat daripada seluruh kepulauan Indonesia tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia daripada utara sampai ke selatan semata Sabah Sabah Brunei Darussalam. Mak mengharapkan yang cuaca dirahmati Allah tak sihat jangan bertangguh jangan melengah jumpa lapar ke perubatan kerana penjaga tu lebih baik daripada mengubati. Mengubati ya. So hari ni kita bersama luar lah. Masak tak sudah nak masak badan pun saya nak gemuk. Babam dibuatnya kan. Jadi kita pergilah meronda-ronda ni kita tengok aktiviti petang kampung mak ni orang bermain bersukan lah riadah petang ni. Orang kata majulah sukan untuk negara. So mereka ni menengok cabaran lah anak-anak muda ni daripada dia merambu tak tentu pasal. So kita tengok aktiviti petang dia main bola macam-macam kaedah dan macam-macam cara macam-macam gelagat. Tengoklah. Jom kita layan, jom. Tu dia. Antara sebahagiannya lah anak-anak muda yang tinggal ni, yang ada berbaki di kampung mak ni. Dia sepetang ni dia menghabiskan aktiviti petang ni bermain bola sepak lah. Memang minat budak-budak ni, memang geruk-geruk ni memang minat bola sepak. Ada katanya pemain Johor ya, ada pemain Johor. Mana satu lagi pemain Johor? Yang tinggi rampai tu katanya pemain Johor JDT. Entah ya ke tidak mak tak tahu. Kita tengok je tapi gaya skill dia boleh tahan. Inilah. Kau tengok dia main bola sepak ni, macam-macam perkataan yang keluar daripada mulut dia. Semua ada. Kau tengok. Dia pakai berasah, dia pakai bantai dia jadi janji dia bagi dia. Janji dia bagi tak kisahlah. Perkataan semua keluar. Engkau, aku, bodoh, sengal, bengang semua keluar tu dia jerit-jerit, terjerit-jerit. Oi. Dia terdapat bola, dia terjerit-jerit. Kita tengok je lah gelagat dia Ni dah orang kata daripada dia merambu tepi jalan mat-mat motor tu kan orang elok sepak ke tiang gol dia sepak ke tepi gol. Mak pun tak faham. Alah biarlah budak-budak kampung kan. Kita nak cakap pun kita pun tak pandai main bola. Kan kita yang kena kecam. Ni katanya pemain Johor. Mak zoomkan sikit. Siapa nama ni? Ni tu kena baju dia. Baju dia satu yang kelas dik. Baju dia satu yang mahal. Orang lain baju cicak biasa. Dia punya baju kita tengok. Pemain Johor, tengok sini. Tu nampak. Aku nampak. Dia angkat tangan. Dia dah satu-satunya nampak lengkap. Cantik. Ada dua orang baju yang sama. Kau tak silap mak. Jom. Ini dah gaya gentak ni kan. Ya Allah, lantak dia main. Daripada dia merambu yang tak tentu pasal. Rem sana, rem sini, merempit. Biar dia main bola sepak. Jadi setiap-tiapnya aktiviti dia tu ada dalam masa lapangnya. Katanya dah gol. Satu gol kata. Mak pun tak rakam tadi masa dia sepak gol. Sepak gol pun kata macam sepak yang orang kata gol ke tak gol, rupanya gol. Tengok, boleh tahan. Ada juga yang kerdil. Dalam ni ada yang seorang yang kerdil. Nanti mak tunjuk, mak zoomkan ni kerdil. Semangat orang kerdil tu nak main bola tu mak puji. Orang yang elok pun tak nak main bola, yang kerdil lagi main bola. Tengok. Ini dekat tu mak nampak ni. Tangki air Bukit Naning kan mak zoom. Tu tangki air Bukit Naning. Nampak kan? Ni dekat belakang balai polis. Belakang balai polis dekat dengan sekolah. Dekat pusat kesihatan. Inilah antara aktiviti petangnya. Mak ni malas nak bangun nak jalan ke sana. Mak ni duduk dekat jalan tar ni. Yang penting bahagia. Ni tunggulah dia. Tu terjerit-jerit dia. Yang Faiz, yang dipanggil Faiz lah dia kata. Tu. Kau tengok. Gaya mantap. Tapi sepak tangan mana mak tak tahu. Untung tak gol dek. Dia baling jauh. Kau tengok. Mantap dia. Majulah sukan untuk negara orang kata. Jangan tidak. Permainan simpan ada satu ni. Tak tahulah permainan simpan dekat luar ni. Kerja minum air. Orang sibuk dah menyepak. Dia duduk minum air. Penyimpan. Mohon besar-besar ke mak tak tahu. Bila dia nak masuk mak tak tahu. Tunggu je lah. Ni. Jangan tidak. Hentam. Dia tolak pula kawan dia ke tepi. Nampak no dia nolak. Tendangan sudut. Tak gol tendangan sudut. Tengok. Apik tu apik kan?
Uh. Boleh tahan si Kedil tu. Mantap. Si Hijal. Mantap Jal. Tak badan dengan berbadan rendah. Dah petang dah ni. Tengok. Dah petang. Suasana dah redup. Kejap lagi Mak nak balik. Mak buat sekejap je, tak boleh lama ni. Banyak lagi urusan kat rumah tu Membasuh belum lagi, nanti malam lah baru membasuh ya. Kita tengok je bola ni. Cantik. Hentam. Kasih gol. Tak gol juga. Oh, jatuh. Dah tergolek. Aduh, tergolek. Gol Kan gol? Gol. Aduh. Macam mana ni? So, mak main, mak tak tahulah. Kita ambil satu ni. Ni pemain simpanan. Kita tengok. Pemain simpan dia minum air. Main dia tidak. Kita tengok pemain simpanan. Tu. Kita tengok. Semua keluar perkataan. Bahasa-bahasa habis semua keluar nasib baik tak gol. Habis dia main ni. Kaki, tangan, semua berjalan. Boleh terlepas pula. Dah lah, mak rasa tak boleh lama, dah petang sangat lah mak nak balik. Cukup lah Kita jumpa anda di puncak kejayaan. Majulah sukan untuk negara. Kita akan terus memastikan bahawa remaja-remaja yang sedang main bola ni menjadi apa orang kata pelapis bagi pasukan bola sepak negara kita Manalah tahu kan, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tak ada siapa yang tahu. Akhirnya gol juga. Akhirnya sampai sini jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tingkatkan petasi aksi pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insya-Allah bahagia akan mengiringi like, share dan komen. Jangan lupa dah tengok tu, janganlah kau nak kedekut jari jemari kau tu, tekan di butang lonceng. Bagi nak bergabung silakan. Insya-Allah mak akan masuk ke channel you all. Hidup ni bersedekah, hidup ni jangan berkira sangat. Kita mudahkan urusan orang akan mudahkan urusan kita. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok pemain simpanan. Tak main juga. Betul-betul disimpan dia. Okay, bye.